Selamat pagi, Assalamualaikum saudara. Nah, jadi pagi ni tu kami nak cari sarapan di Dabuk. Nak keliling-keliling sambil tengok di mana ni tempat sarapan dia. Yang nak ikut, ayo ikut kami. Sini. Mana adik dah pernah belum pergi dah? Dah. Jadi kita sampai mana? Kebon. Kebun mana? Kebon di Batu Kacang. Kebun Batu Kacang, yuk kita tengok. So, Saudara tahu tak, ternyata lada dia tu macam kena penyakit. Terus dia macam busuk ini. Dia hijau tapi dia busuk ini. Tahu tak apa kena? Jadi kira-kira tahu tak kenapa ni dan solusi dia macam mana? macam angus. Dia macam angus habis gini. Kira-kira apa penyebab dia, coba komen di bawah. Kami apa nak tahu, kalau tahu nanti nak cari obat dia. Okey. Aku buat bodoh ni, Mak. Kenapa? Edit tadi ada tengok kan? Dekat mana adik tengok? Coba lah petik. Tu. Ni dekat adik ni. Pedas dek tangan ni. Macam gitu petik. Ada derian mana dia? Tu ada derian nak besar. Tu dek di atas sana. Mana? Okey, jadi sekarang kita sudah dari kebun. Habis ni kita nak ke mana? Ngopi. Kita nak cari sarapan. Kita cari sarapan sekitar pasar. Yang nak ikut, ayolah. Kita cari sarapan dulu. Okey. Hai kapitan. Belok kanan kan. Kita nak sarapan kat mana Zai? Belakang lah. Tempat untuk makcik. Ada Zai? Habis kami di kebun tadi, kami singgah dekat vegetarian untuk sarapan dulu. Namanya lampam, salah satu makanan oleh-oleh khas daripada Dabuk. Lampam. Lampam ni dia kalau dulu ada yang original, tapi sekarang dah ada yang inti selai nanas ni dia. Okey, jadi kita kali ni pesan mi pok-pok ni. Ni apa? Nasi. Ni kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng. Ni mi pok-pok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mi pok-pok. Mantap. Sekejap. Enak dek? Mantap. Makan pakai gas. Alhamdulillah kita sudah makan. Habis ni kita nak balik ke rumah pula. Jadi itulah cerita kami pagi ni. Pergi ke kebun, habis tu cari sarapan. Terima kasih banyak untuk semua yang dah nonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum saudara.